Jom kita masak udang goreng kunyit. Sangat sedap dan mudah je nak buat. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah bawang putih, 6 biji bawang putih dipotong halus, 1 biji bawang besar dipotong, sedikit carrot dan juga sedikit brokoli. Kalau tak nak letak sayur pun tak apa. Kalau tak ada carrot dan brokoli, boleh letak sayur lain. Dan bahan utama kita adalah udang. Udang ni dah siap dibersihkan, dipotong bahagian tengah sebab kita nak buang tahi. Bahagian hujung kepala pun kita buang dan juga bahagian hujung ekor yang tajam tu. Masukkan sedikit kunyit, sedikit garam. Gaul sehingga sekata kunyit dan garam dekat udang. Kemudian panaskan kuali, masukkan sedikit minyak. Bila minyak dah panas, kita boleh masukkan udang. Buka api besar, kemudian masukkan ke semua bawang putih dan juga bawang besar. Kacau-kacau. Kemudian kita akan masukkan carrot. Masukkan carrot dahulu sebab carrot ni dia keras. Kita nak bagi dia lembut. Kacau-kacau seketika. Kemudian masukkan batang brokoli. Kacau-kacau. Kemudian masukkan sedikit serbuk perasa. Kacau-kacau sehingga batang dan carrot lembut. Garam tak perlu masukkan dah sebab tadi kita dah letak garam dan juga kunyit, nanti masin. Last kali kita boleh masukkan brokoli. Brokoli ni kacau sekejap sahaja sebab brokoli dia kejap je masak. Kacau-kacau. Udang goreng kunyit is done. Sangat sedap dan mudah je nak buat. Bahan yang diperlukan pun tak banyak. Korang patut try buat dekat rumah resipi udang goreng kunyit. Thanks for watching guys. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.